Bab 4. Langkah pertama di Kota Besar. Tahun 1990 hingga 1995. Latar Kuala Lumpur. Awal era perindustrian dan migrasi belia desa. Tahun 1990, Malaysia sedang rancak membangun. Kuala Lumpur menjadi tumpuan anak-anak muda dari kampung dan pinggir bandar yang mahu mengubah nasib. Projek Lebuh Raya Utara Selatan baru siap. Menara berkembar Petronas sedang dibina. Kilang elektronik, pembinaan dan perhotelan mula membuka peluang pekerjaan kepada belia Melayu luar bandar. Suri mendapat tawaran belajar di Universiti Malaya dalam bidang psikologi. Rizal mahu bekerja di bengkel motosikal yang dimiliki oleh kenalan lama Mak Timah di Gombak. Bayu mahu mencari ibunya di Chowkit dan menyertai bengkel penulisan di Dewan Bahasa. Akilah mahu lari dari stigma kampung dan mencari ruang untuk menjadi diri sendiri. Mak Timah, walaupun berat hati, merestui mereka semua. Pergilah, tapi jangan lupa siapa kamu. Jangan lupa pokok jambu kita, asrama pekerja dan permulaan hidup. Seorang bekas anak murid Mak Timah, Encik Halim, kini menjadi penyelia asrama pekerja di Sentul. Hasil persetujuan dengan Mak Timah, dia menumpangkan mereka selama 3 bulan, tanpa bayaran, dengan syarat mereka mencari pekerjaan dan berdikari. Mereka tinggal di bilik kecil berempat, berkongsi tandas dan dapur. Setiap pagi, mereka keluar bersama. Suri ke universiti sambil bekerja di kedai makan sebagai pekerjaan sambilannya di sebelah petang dan malam. Rizal ke bengkel untuk belajar menjadi mekanik. Bayu ke Perpustakaan Awam Kuala Lumpur dan bekerja sebagai pustakawan. Akilah ke butik kecantikan, bekerja sebagai pembantu pakar kecantikan. Gaji dan sewa bilik. Tahun 1990, berbekalkan peperiksaan sijil pengajian Malaysia, gaji permulaan mereka sekitar RM300 hingga RM450 sebulan, bergantung kepada kerja. Selepas 3 bulan, mereka mula membawa haluan masing-masing. Suri menyewa bilik di kolej universitinya, manakala 3 lagi sahabat memilih bilik sewa berdekatan dengan tempat kerja masing-masing demi menjimatkan wang tambang harian. Ketika itu, kadar sewa sekitar RM150 hingga RM200 sebulan. Biasanya dibahagi antara 2 atau 3 orang. Berbekalkan tunjuk ajar Mak Timah sejak kecil, mereka sudah terbiasa memasak sendiri di bilik sewa. Beras dan telur sudah cukup untuk mengisi perut dan kadang-kadang ada hamba Allah yang mereka temui di tempat kerja yang bermurah hati menjamu makanan. Sepanjang tempoh itu, mereka tidak pernah sampai ke tahap kesengsaraan yang memaksa mengikat perut hingga jatuh sakit. Mereka belajar berdikari, berjimat dan saling menjaga dalam kesederhanaan. Bersambung ke bab yang akan datang.